Assalamualaikum. Ni aku ada satu persoalan. Bukanlah aku ada persoalan tu, tapi persoalan tu ditanyakan oleh aku tentang kenapa warga Malaysia, pelancong Malaysia yang kalau pergi ke Indonesia selalu kena scam oleh orang kat Indonesia, sama ada peniaga kat Indonesia ke, pemandu teksi kat Indonesia ke sebagainya. Okey, mari aku ceritakan satu senario lah. Okey, benda ni berlaku disebabkan satu benda je. Beberapa benda lah, tapi yang utamanya satu benda. Masalah komunikasi dan juga tak pandai mengira, cerita dia. Sorry to say. Selalu urusan pertukaran wang rupiah kepada ringgit Malaysia, ringgit Malaysia kepada rupiah. Itu satu masalah utama, cerita dia. Masalah utama sekali adalah komunikasi. Kita bercakap dalam bahasa Malaysia standard, tapi kita tak pandai cakap bahasa Indonesia. Sepatutnya pelancong-pelancong daripada Malaysia yang nak pergi ke Indonesia ni sewajarnya boleh berkomunikasi dengan baik dalam bahasa Indonesia. Memahami lenggok bahasa Indonesia. Kan? Jadi dengan cara bila mereka menggunakan faham dan fasih menggunakan lenggok bahasa Indonesia, agak sukar juga mereka untuk ditipu atau di scam gitu ya. Contohnya, kalau dia turun dalam pengantar terbang, dia tak jumpa ulat, dia tak nak jumpa ulat, dia akan naik teksi, naik bas dan standard cerita dia, atau naik kereta api laju wush tu atau sebagainya. Okey, fine. Katalah contoh, cerita contoh, dia turun di Jakarta, kemudian dia pergi ke Bandung, dia nak berlibur di Bandung. Dia kena tahu tempat-tempat lokasi yang dia nak pergi, cerita dia. Lepas itu, kalau dia naik teksi, dia kena bercakap dalam bahasa Indonesia dengan driver teksi itu. Dia kena dapatkan pemandu teksi yang betul-betul yang dia boleh percaya dengan cara kena komunikasi lah, dengan komunikasi yang betul. Contohnya, macam aku bila pergi Indonesia contohnya, apa yang aku buat ialah once aku turun aja daripada kapal terbang, aku terus switching terus bahasa Indonesia sepenuhnya. Okey, aku bercakap dengan fasih dalam bahasa Indonesia. Dan apabila contohnya aku berlibur dengan keluarga sebagainya, kalau aku sewa teksi, bukan sewa teksi ikut jam, tak nak. Aku bayar teksi itu untuk satu hari. Aku tahu, bila aku bayar satu hari, kos minyak, kos makan, apa kos makan pemandu tu, cerita dia, aku tanggung. Tak apa, cerita dia. Tapi aku nak pergi ke mana pun, dia kena bawa, cerita dia. Jadi bila dia bawa, dan aku ada itinerary yang ada dalam list aku, jadi tempat-tempat aku nak pergi sebagainya. Dan aku tahu tempat tu, tak payah nak dia tak payah nak mengesyorkan kepada aku kedai mana sebagainya. Dan tapi aku pula bercakap, okey, aku nak pergi kat sini, di mana orang Indonesia shopping, gitu. Aku tak nak pergi yang mana orang Malaysia shopping, di mana pelancong-pelancong Malaysia selalu beli belah kat situ. Aku tak nak pergi. Aku nak pergi tempat di mana orang kampung, orang Indonesia sendiri. Bila sampai di tempat-tempat itu, aku akan bercakap dalam bahasa Indonesia sepenuhnya, cerita dia. Dan tak ada masalah. Biasanya aku akan dapat pada harga yang lebih berganda-ganda, lebih murah berbanding dengan pelancong-pelancong Malaysia beli, cerita dia. Malah kalau hotel pun aku akan dapat harga yang reasonable dan murah. Banyak tempat makan, confirm boleh dapat murah punya berbanding orang-orang Malaysia yang tidak faham dan fasih berbahasa Indonesia. Kan? Lepas itu, body language. Kau kena kenal body language. Sama ada orang nak scam, supaya orang sendiri pun takut nak scam kau. Sebab apa? Kau faham dan kau kenal body language dia. Contoh dia. Aku suka memberi tawaran. Contoh dia. Bila tawaran harga yang aku bagi, contoh untuk membeli barang, aku akan cuba. Aku tahu harga dia sebenar lebih kurang berapa, dan aku tahu akan harga rendah sedikit daripada itu. Tapi aku tahu berapa harga sepatutnya. Contoh dia. Jadi dia mesti akan kata tak boleh sebagainya. Kita naikkan sedikit. Tapi that's the paling hal. Kalau dia tak nak jual pada harga yang aku nak tu, pada harga yang reasonable lah, betul-betul. Bukanlah kata tak nak bagi dia untung jugalah, tapi kita faham je dia. Tapi aku cakap, okay, kalau dia tak nak bagi, aku belah. Aku pergi tempat kedai lain. Confirm, insyaAllah aku akan dapat beli pada harga lokal orang tempatan beli. Malah lebih murah kadang-kadang. Itu realiti dia. Jadi cara-cara untuk mengelak lagi tu
untuk mengelak daripada kena scam. Lagi satu, ini penting juga cerita dia. Kau kena ada kawan baik yang lama cerita dia. Macam aku ada beberapa orang kawan di Indonesia yang memang kalau aku pergi ke sana memang itulah kawan-kawan aku yang akan aku jumpa, dan juga dia akan pergi ke mana, bawa aku ke mana-mana, contoh dia. Tapi ada juga time aku pergi di mana aku tidak ada kawan-kawan je dia. Saja tak nak cari kawan-kawan, aku pergi dan dia orang pun tak tahu aku pun datang ke sana dan aku pergi urusan-urusan aku je dia. Dan biasanya tambah lagi dengan apa ni, cara bercakap bertutur dalam bahasa Indonesia yang fasih cerita dia. Lepas itu dengan body language, dengan cara berpakaian pun nampak bukan macam pelancong cerita dia. Lepas tu kulit pun lebih kurang macam kulit dia orang sebagainya, dan aku akan dapat asimilasi dan juga aku dapat blending dengan dia orang. Dan itu cara-cara untuk mengelak daripada kena tipu. Lagi satu, jangan pergi di pasaraya besar. Kalau kau pergi pasaraya besar, memang kau akan kena ketuk cerita dia. Jadi jangan pergi. Pergilah kedai-kedai kecil, kedai-kedai biasa, kedai-kedai murah jalan. Tapi bila bab makan, jangan, kalau boleh elakkanlah makan di warung-warung tepi jalan. Sebab apa cerita dia? Kita takut kebersihan yang tidak terjamin. Takut itu sajalah. Lagi satu, air botol sentiasa bawa sendiri. Beli air botol dekat Alfamart, Indomaret dan sebagainya. Jangan beli air botol yang dijual di tepi jalan. Beli dalam tempat air botol, tempat-tempat yang macam itu. Even air botol kena cari air mineral dan sebagainya yang bersih, yang dijamin, brand yang kau kenal sebagainya ada. Contoh dia. Kalau nak beli juga yang minuman manis-manis, kau belilah macam teh botol, sosro dan sebagainya. Dan dengan cara itu kau dapat mengelak daripada keracunan dan sebagainya. Makan di kedai-kedai yang kau nampak di tempat-tempat warung yang kau nampak confident, bersih cerita dia. Takutlah cerita dia. Kalau tak pasal-pasal pula kos hospitalization, kos ubat memang mahal dekat Indonesia. Kan? Sebab dia pun kena pergi dekat apotek dan sebagainya cerita dia. Jadi kau kena tahu semuanya. Okey, di Indonesia ada banyak ATM. Tapi kalau kau pandai, kau gunakan ATM tu, dia punya perbezaan apa ni, pertukaran wang dia tu pun reasonable, standard dan ditetapkan oleh Bank Indonesia, Bank Pusat Indonesia. Tapi kalau kau pandai menggunakan pengguruk wang dan kau pandai menegosiate dengan pengguruk wang, kau akan dapat harga yang lebih berganda-ganda banyaknya cerita dia. And aku pernah dapat apa ni, 260 ringgit dapat 1 juta lebih, 1.6 juta, 1,6 juta cerita dia. Aku pernah dapat macam tu dulu lah cerita dia. Tapi ya, kau kena pandai negotiate harga dan sebagainya. Kau kena faham exchange rate sebagainya. Tapi balik pada semua punca dia adalah komunikasi. Mode of communication. Kalau kau boleh bercakap dalam bahasa Indonesia yang fasih dan lancar, confirm tak ada masalah. Bila aku bawa keluarga aku, bila bawa wife aku, contohnya aku boleh pergi dengan wife aku sekali kan. Wife aku jadi tercengang bila aku berbahasa dengan driver tu bahasa Indonesia sepenuhnya je dia. Lebih fasih daripada orang Indonesia tu sendiri. Jadi driver Indonesia tu jadi macam malu Allah jugalah. Jadi kau kena fikir macam tu untuk mengelakkan ditipu, scam oleh orang Indonesia. Itu cara untuk mengelaknya. Dan pastikan anda bahasa. Jadi tukar duit pula, jangan tukar kalau boleh dekat mesin ATM tu kita dapat satu rate yang tak bagus. Tapi kalau dah pandai menggunakan pengguruk wang, gunalah pengguruk wang. Tapi kepada aku, untuk selamat, untuk tidak dirompak, gunalah mesin-mesin ATM di tempat-tempat yang selamat. Dan tukarkan duit dari situ. Tapi jangan risau, di Indonesia sekarang dah boleh pakai duit now. Pakai je duit now, tak ada masalah. Dan aku pernah menggunakan Maybank untuk urusan dekat sana, tak ada masalah. Okey, Assalamualaikum.